Hi guys, welcome back to another video. So untuk kali ni kita ada satu case Rubin Range Hood series. So dia punya masalah dia tak boleh on. So sekarang kami dah berjaya fix. Ini adalah berpunca daripada PCB controller utama PSU supply 12V missing. So jadi kita dah berjaya fix. Lepas tu kita akan buat test modes. Kita nak tengok sama ada blower dia semua okey atau tidak. So bila kita buka dapati semua bersih, cun dan tak perlu servis. So kita perlu repair saja. So sekiranya kalau korang memerlukan bantuan mengenai kitchen hood, exhaust system, display system ataupun any related to coring dan juga elektronik, boleh PM kami, okey? Kami akan berada di Johor Bahru dari 12 hari bulan hingga 14 hari bulan. So jadi kalau korang nak buat tempahan, silalah buat sekarang.